Korang tengok air dekat Semporna tu, biru kan? Tapi bukan tu yang aku nak cerita. Yang aku nak cerita adalah pasal Kampung Lumanggas yang ada 3 orang anak muda berkorban masa dan tenaga untuk berada di kampung ni bagi mencurahkan ilmu kepada anak-anak yang ada di kampung ni. Korang tengok, inilah keadaan rumah mereka. 3 orang anak muda dan perempuan pula tu yang tinggal dekat sini. Bukan setakat Isnin sampai Jumaat mereka mengajar ilmu di sini, tetapi rumah ni juga menjadi ruangan untuk anak-anak belajar. Bayangkanlah, untuk daripada tadika sampailah darjah 3, inilah ruangan mereka. Ruangan di mana pagi-pagi adalah waktu kelas sehingga ke petang. Kemudian ruangan untuk para da'i dan ustazah ni tinggal memasak bersama orang kampung. Kita rasa anak-anak kita bersekolah sangat selesa kan? Tapi dekat sini banyak lagi bantuan, banyak lagi yang kita boleh buat untuk bangunkan fasiliti yang ada di kampung ni demi masa depan anak-anak ni. Contoh yang ustazah tunjuk ni, inilah ruangan buku untuk anak-anak yang mereka guna untuk mencurahkan ilmu kepada anak-anak kampung dekat sini. Bagi aku, mereka ni memang hebat sebab mereka sanggup tinggal dekat sini. Hujan, ribut, panas ke, mereka berada dekat sini dengan sumber air yang datang daripada air hujan. Ini pula surau, tempat untuk darjah 4 hingga darjah 6 belajar. Itulah antara kisah dekat Pulau Lumanggas. Selepas pada tu, kami luangkan masa untuk beriadah di Semporna ni. Siapa pernah sampai Semporna? Komen dekat bawah.